Assalamualaikum and good morning YouTube. Video hari ini dibawakan khas oleh RLT Racing dan segala video recording dan audio dibawakan oleh DJI. Berminat nak beli, tengok di description di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum and good morning YouTube. Okay guys, so pagi ni saya dengan Husky saya nak ke Gamuda Garden. Saya dijemput oleh AMI untuk menghadiri pelancaran motosikal terbaru Kove atau Kove, K-O-V-E. Saya tak tahu sebutan macam mana sebenarnya. Motor daripada China. So ada dua motor hari ni nak launching, 450 dan 800cc. So satunya more towards kepada off-road, satu lagi more kepada 50-50, 50 road, 50 off-road. So kita tengoklah macam mana. Saya pun hanya menjangkakan aja. Saya pun tak sampai lagi. So saya tak tahu nak kata apa yang bakal disajikan hari ni. So kita tengok kejap lagi macam mana. Saya nak ke Pandai Indah dulu. Saya nak hantar barang-barang yang korang order semua. Terima kasih banyak-banyak. So okey, kita gerak dulu. Sampai ke Gamuda Garden saya sambung. Business partners. Okay guys, so saya dah sampai dah dekat Gamuda ni. Diorang dah launching dah. Empat dapur 450R ni dia 4 dapur. 4 dapur 450R. Ada dua color, satu hitam silver, satu lagi orange silver. Yang ni baru launching kat tadi ni 800X. 20 owner pertama saja dapat box 3. Yang ni mungkin saya nak test ride lah. Yang mana yang boleh test ride, kita test ride. Ini feature saya lah. 97 horsepower. One. Okey, event ni dia sampai ke tengah hari pukul 3. Sekarang ni baru jam 11. Ramai yang dah beratur dah untuk test ride. So saya malas nak beratur dulu pasal kita baru nak breakfast. Breakfast baru kita beratur. Alright. Aduh, saya pun tengah layan. Saya pun tu nombor 1 je kita test ride tu. Dia motor tu dia kena ada marshal ke? Mana? Dia motor yang naked tu. Tak ada marshal? Oh tak payah. Abang kalau tahu jalan berjalan je. Jalan sendiri ya. Saya dah boleh ambil motor jalan Wan Irfan, relax dulu bang. Relax dulu, belum Relax dulu bang. Relax kat motor dulu bang. Oh, panas tu. Bagi saya terkejut macam ni bang. Panas. Okay guys, so sekarang ni saya nak test ride motor. Kita ambil color orange lah. Kita ambil color orange. On tak on. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Nep, tolong je Nep. Tolong jap. Kau tu depan. Kamera aku ni tembak mana? Okey tak? Nampak tak? Nampak kan? Tak nampak? Nampak sikit lah. Bawah sikit. Atas sikit. Okey. Kalau tak cantik salah Nep. Dia bagi kau Adib tak Nep. Okay guys, so motor ni dia 65 horsepower. Torque dia 40. Tank dia 17 liter guys. Dia ada dua mode. Tayar dia 120, 160. Nampak ada quality, adjustable handle, ABS mesti depan belakang, dan dia double disc, pakai brake Tysco. Bismillahirrahmanirrahim.
bunyi dia mengancam. Aum. Bunyi dia aum, mengancam. Motor ni kelebihan dia ada launch control. So bila kita tekan launch control tu, nanti kita rev berapa RPM, nanti kita lepas dia. Okay, hati-hati. Last control. Control. Last control dulu. Faris Nur, itu channel dia, dia test ride dah semua motor. Setting masuk kat sini. Okay. Kita di bawah. Nampak riding mode, dia ada dua jenis mode. Okey. Satu sport, satu eco. Okay. US mode boleh tutup sekali. Okay. Bila off kunci dia akan on balik ataupun Okey. tutup selamanya. Okay. Traction control, kita tunggu. Sekejap. Ni tutup kan ni? Ni tak ada traction. Traction. Okay. Traction dekat sini je lah. Okay. Kalau asal slip tutup lah. Okay. Okay. So nak back tekan ni. Baik. Okay. Launch Sport control mode. dekat sini. Okay. Dah naik lambang tu. Orang masuk gear satu je. Okay. Tinggal 3 second. Okay. 1, 2, 3. Okay. Dia naik lah. Cuba rem. Okay. Rem macam nak starting lah. Bridge untuk launch. Okay. Saya jalan seorang ah? Okey, abang boleh jalan dulu. Okey, baik. Bismillah. Okey, motor memang ringan gila. Maksimum untuk saya bawa ni. Ada race ah? Dia memang fun bike lah. Dia memang fun. Dan dia seronok Saya bukan kata tak confident, tapi dia motor orang kan, satu lah. Tapi motor ni memang seronok lah. Sekarang saya layan sport mode dan juga saya salah jalan sebenarnya ni. Dah tak ada orang nak bawa, kita bawa lah kan. Layan juga lah. Cuma depan tu rasa macam dia ke bawah sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Motor ni 65 horsepower, top speed 205. Motor ni ringan gila. Kalau kata korang rasa macam nak bawa daily, seronok kan. Harga subjektif lah. Korang rasa murah ke, rasa mahal ke, 33,000. Motor memang nimble habis. 4 cylinder inline. Naik bumper laju sikit. Oh, okey. Suspension dia keras. Suspension dia keras sikit.
saya tak pasti dia ada ke shifter ke tak ada ke. Saya pun tak buat kajian tu, semua saya try. Shifter tak ada. Sampai. Okay, selesai. Tak payah nak test lama-lama. Pun kita dah boleh baca lah motor ni. Okay lah, dia ada lost control apa semua. Orang yang suka-suka rasa nak bawa motor ni, orang yang ketinggian dia tak apa-apa nak ada pun okay juga. Braking rasa okay, power 4 cylinder, torque kurang lah. Itu yang tadi abang tengok masa saya gear 3 tu, dia tak berapa nak padu sangat dia punya pick up dia. Pasal yalah torque dia hanya 40 saja, horsepower 65, top speed 205. Okay lah, power dia ada delay sikit lah pasal dia 4 cylinder kan. Untuk saya prefer 2 cylinder ataupun single cylinder lah. Okay, selesai. Okay guys, so saya sekarang berada dekat Gamuda Garden. Hari ni dia punya review motor tonggang langgang, tonggang terbalik pasal ramai sangat orang. So hari ni Cove melancarkan 3 buah motosikal. Yang pertama 800X ni yang putih ni. Yang kedua 450R yang orange tu. Yang sedia ada tu adalah 450 Rally. Okey. So yang tu memang dah lama dah ada dalam pasaran. Harga 33 lebih kurang lah. Ini harga 48,000. So motor 800 XGT ni dia 2 silinder, 75 degree crankshaft, 800cc, 97 horsepower, 800 Nm torque, electronic throttle, fly by wire, 195 kg, 22 kg, 22 liter. Dia ada macam-macam lah. Ada comfort, range, sport, off-road punya mode. Biasa brake disc lepas belakang 2 double. Dia ada quick shifter, ada USB port, ada TCS, ada cruise control, dia ada TPMS dan juga dia ada ni steering damper. Okey. So harga motor 48,888 untuk 20 pembeli terawal dapat 3 top box dan pannier untuk 20 yang terawal. Okey. So bagi saya menarik. Rim tubeless engine ni macam familiar. Okey. So itu sajalah perkenalan motor ni. Kita on kan. Inilah dia punya meter dia macam ni. Dia punya simple on off saja. Sini ada dia punya cruise control, apa semua mode, apa semua lah, bagai apa semua ada siap lah. Absorber adjustable lah, hard, semua ada. Ok guys, sebelum saya nak beredar, ni tadi motor yang saya test ride tu. Bagi saya rupa dia nampak cantik. Horsepower dia 65, torque dia 40. Ni motor memang motor top end lah. Bawah dia ada tapi tak agresif seperti mana top end dia lah. Ok. Ada launch control apa semua. Bagi saya ngam lah. Bagi saya ngam, boleh lah. Nanti korang tengoklah video-video memang bersepah video. Tak ambil gambar je coy. Memang minta. Ha? Memang minta. So, okey. Kita balik lah.
Korang tengoklah Halo. Something TV di YouTube. Samping TV di semua platform. Di semua platform. Saksikan Something TV di TikTok, YouTube, Instagram, Facebook. Behind the scene. Behind the scene. Watak utama. Terpaling outlander. So okay guys, sampai di sini sajalah video saya hari ni. So kalau kata korang berminat nak tengok video-video motor apa yang launching hari ni, korang boleh tengok channel-channel motor vlogger yang lain. Hari ni saya cover motor yang 450R. Off-road saya tak pergi. Off-road saya tak pergi pasal saya kelengkapan tidak ada. Dia nak kena pakai suit semua, body armor semua lah. So saya pun tak berapa sihat untuk saya buat off-road. Tapi motor ni best lah. Ni motor siapa ni? Acoy Pangkolo. Okay, so sampai di sini sajalah video. Kita berjumpa di episod akan datang, InsyaAllah. Assalamualaikum. Bye bye.